Salah. Shuffle. So, hi everyone. How you guys doing? So, hari ni adalah hari kedua. Hari kedua dalam minggu kelima, okay? Kita hari ni nak pakai lanyard, pakai card lah. Selalunya kita macam terlupa kan. Biasalah tu student. Ni nampak ramai orang pergi kelas, ramai ke pakai. Kalau yang pakai tu kita selalu cakap junior lah ni pakai je. Dan kita memang kena pakai kat matrik kena sentiasa biasakan diri. Kita tak letak kad kita lagi, jadi kita letak. Kalau Unimas ni tempat mancing, kita nak mancing dah. Kisah saya selalu berjumpa dengan lelaki yang suka memancing, yang suka ikan, yang belajar ni tahu aquaculture pasal ikan. I pun macam wow. So macam ikan ni akan ada kaitan dengan hidup saya lah. Tiba Jadi duyung lah. tak nak Unimas. duyung lah. Kalau duyung aku yang kena sacrifice diri aku, kena ada kaki untuk manusia pula. Macam lah lelaki tu nak jadi duyung, bikin sumpahan jadikan kaki dia duyung. Nak dia tinggalkan dunia ni? Tak nak. Let's go park your parking. What are you ordering? Premium hazelnut coffee. Small lah. So I always order. Nak order lah. Our class is still not full yet because class started at 11 and now pukul berapa? Jam kat sini pula. So now it's 10:45. Oh yes, sebenarnya ada jam dekat depan tu. So waiting class for art policy. So right now we are taking off break before starting next class. Pukul 2 je kita start. So this is our class. Okay, hari ni kita orang baik jalan kaki. Ni she's pink tau, everything pink dah. Pink payah. girly gitu. Tudung outfit check. Tudung mana? Tak tahu. Okay. Bag ni from Singapore. Oh, again. Baju from brand outlet. Dress H&M. Tak baik. Amelia Valentino. Dia center. Valentino kau dia pakai main. Check. Sekejap. Salah. Shuffle. Brand B.O. Seluar. Okay. Kasut TikTok. Oh, back. TikTok. Okay, so after balik jalan kaki tadi, I have a call with my sister, FaceTime. Kita makan petang and kita makan dekat Chicago ni tak ada rasanya dekat Semenanjung. I never found it yet. Memang tak ada rasanya, memang dekat Sarawak je. Suka sangat makan kat sini sebab dia ada bahagian kondimen-kondimen yang you boleh ambil sendiri, macam sup, sauce. And then there's one thing, let me show you guys. Here's what I eat. Tofu yang lembut ni, bean curd lembut ni memang terbaik, masuk ke gila. Thing that I said tak ada is this sauce. This bukan sauce lah, this is actually halia. You know, halia ni makan dengan sup, or even you can mix with chicken ke apa, makan. So kat sini lah nasi ayam kat Sarawak ni lain sikit. Okay, what you eat is steam and roasted. Steam. Diorang actually split letak I punya number 1, dia punya number 7. So
orang tu pening. Dia ambil order fries ni jadi nombor 1 pula. You know 7 dengan 1 kan nak number dia lebih kurang. So that's very, I don't know lah, not professional. I pun jadi pening kan lepas kita bawa receipt I balik. So pada TO atas family. Okay, anyway, jom makan. Another capybara collaboration here. Now let me show you guys. And then you also have the tempat duduk near pantai. This is a flower one. Show me another unimportant thing. Okay, hi everyone. So baru ada masa untuk kita buat lepas dah jalan-jalan tadi kan, misalnya kita shopping kan, tapi kita tak belilah capybara ke apa, kita just beli benda-benda kecil kat Eco Shop. Sad sikit lah sebab kan Eco Shop kan dulu RM2.6, sekarang dah RM2.8. Memang dia penentang 20% je naik, tapi maksudnya lepas ni barang-barang tu macam memang kita kira kalau kita beli barang banyak-banyak lah kan, total dia memang dah meningkat lah macam tu je. Kalau kita beli satu barang, I tak rasa. Bila kita dah beli banyak, kita rasa lah harga dia dah tak sama lah. Kita anggar-anggarkan paling-paling pun nanti RM7 lebih je 3 barang. Sekarang dah 8 lebih macam tu lah. Tapi kalau Eco Shop dengar lah kan kami turut kalau boleh turun 2% balik pun bagus juga kan. Kan ada beza ke? Kan 20% je. Apa tu kurangkan je. Barang yang beli kat Eco Shop tadi. Terus ingatkan malam ni sebab kita hari Rabu tak ada kelas, kerja rumah lah apa semua, homework bukan kerja rumah, cuci rumah ni bukan. Okay. So kita ada beli, this is my first thing I bought tadi. So sticky note ni nak membuktikan lah kan, nanti kan research paper I tu akan letak sticky note, nampak lah macam buat kerja kan. Okay. Okay, so I beli sticky note ni juga untuk label lah kan apa yang kita jumpa ke apa, untuk research artikel tu juga. So ni RM2.8. Kalau kita pergi dekat Popular apa semua lagi mahal lah kan. So okay lah kan, still do. Thing yang I buat kat Eco Shop ialah makeup remover. Tapi I tak guna pun ni as makeup remover. I akan guna untuk pergi makan ke apa ke, comot kan. Saya boleh lap maybe lap lipstick maybe lah. Kalau muka I pakai lain lah. DIY and bought this Tupperware RM8. Ingat kan RM3.10 tadi. Biasa kan RM8 macam atau I bayar, tak payah pakai kad lah kan. Tapi I tak bawa cash pun. I ingat kan I bawa cash, jadi tak apalah. So Tupperware I akan isi all my jewellery sebenarnya, sebab I ada banyak bekas jewellery yang macam dah sempit dah, I rasa kena pindahkan. Okay, dan nak bagi senang cari juga. Kalau tak, I macam tak ingat I ada jewellery apa. Anyway, that's all for today. I always forgot to have the proper goodbye, so bye. Okay, Franzila. Apalah kan, benda pun dah jadi, kita pun bukan owner Eco Shop kan.